Okey, jom kita bincang satu benda yang rasanya semua orang pernah kena. Kenapa ya bila tengok video kuliah online ni selalunya rasa macam lemau semacam? Kali ni kita nak bedah siasat apa kata kajuan tentang puncanya dan paling penting macam mana kita boleh perbaikinya. Kalau jawapan anda ya, jangan risau, anda tak keseorangan. Benda ni dah jadi macam satu masalah universal dalam dunia pembelajaran digital. Jadi persoalannya, adakah kita yang malas ataupun ada sesuatu yang tak kena dengan cara video tu sendiri dibuat sampai kita susah nak fokus? Sebenarnya, rasa bosan tu mungkin bukan salah anda pun. Puncanya mungkin terletak pada reka bentuk video tu. Ada satu kajian yang betul-betul selami isu ni untuk cari punca sebenar. Jom kita tengok apa yang diorang jumpa. Okey, jom kita ke Korea Selatan. Ada sekumpulan penyelidik ni, dia pergi tanya terus kat pelajar universiti. Apa sebenarnya yang buat video kuliah ni rasa tak best? Dan daripada jawapan-jawapan tu, diorang berjaya kenal pasti 5 kategori masalah utama. Boleh kata macam 5 halangan tersembunyi yang ganggu proses belajar kita. Kajian ni simpulkan semua aduan pelajar kepada apa yang dipanggil 5 halangan pembelajaran. Inilah dia 5 punca utama kenapa kita selalu hilang fokus dan rasa susah nak faham bila layan video kuliah. Jom kita bedah siasat satu persatu. Jadi, 5 halangan tu ialah: pertama, kepantasan penyampaian; kedua, kebolehfahaman audio dan visual; ketiga, kualiti video tu sendiri; keempat, kepelbagaian media yang digunakan; dan last sekali, keselarasan antara semua elemen tu. Dengar macam teknikal sikit kan? Tapi jangan risau, konsep dia simple je sebenarnya. Jom kita pecahkan satu-satu. Okey, pertama, kepantasan. Yang ni kita semua faham sangat. Kalau pensyarah tu cakap laju macam kereta api laju, memang tak terkejar kita nak proses maklumat. Tapi, kalau dia cakap slow sangat pula, confirm tangan ni gatal nak buka tab lain kat browser kan? Jadi, kuncinya ialah keseimbangan. Seterusnya, kebolehfahaman. Benda ni nampak macam remeh, tapi impak dia besar. Pernah tak tengok slide yang tulisan dia kecil macam semut atau dengar suara pensyarah yang macam bercakap dari dalam tin? Bila kita kena struggle nak tengok atau dengar, otak kita dah penat sebelum sempat nak belajar apa-apa pun. Yang ketiga, kualiti. Ini bukan setakat pasal nak video nampak cantik je tau. Ia lebih kepada persepsi. Cuba fikir, kalau video tu nampak macam dari zaman 90-an atau gambar dipecah-pecah, secara automatik otak kita akan fikir, info dalam ni relevan lagi ke? Kualiti visual ni boleh jejaskan minat kita sebelum kita sedar pun. Keempat, kepelbagaian media. Ini kes klasik. Pensyarah cuma baca satu persatu apa yang ada dekat slide yang penuh dengan ayat. Memang mengantuk kan? Sebenarnya otak kita ni lebih suka proses maklumat bila ada gabungan gambar, perkataan dan suara. Bila kita dapat salah satu je, dia jadi kurang berkesan. Dan yang terakhir, nombor 5, keselarasan. Maksud dia senang je, apa yang kita dengar kena ngam dengan apa yang kita nampak. Kalau pensyarah tengah cerita pasal piramid kat Mesir, tapi gambar kat skrin tunjuk menara Eiffel, dah pening kepala, otak kita terpaksa kerja lebih masa nak faham kenapa tak sama. Tenaga yang terbazil tu sepatutnya boleh diguna untuk belajar benda sebenar. Okey, jadi daripada 5 halangan ni, cuba teka, yang mana satu agaknya yang paling banyak pelajar komplain dalam kajian tu? Kepantasan ke? Kualiti? Jom kita tengok data sebenar. Dan hasil kajian tu agak mengejutkan. Tengok nombor ni, 27%. Maksudnya, lebih dari 1/4 pelajar yang bagi maklum balas ada isu negatif dengan media dalam kuliah diorang. Jadi ini bukan masalah kecil-kecilan tau. Ini masalah yang sangat meluas. Dan inilah pecahannya. Tekaan anda betul tak? Aduan paling besar bukan pasal kepantasan, tapi kualiti. Merangkumi 34% daripada semua aduan. Diikuti rapat oleh kebolehfahaman dan kemudian barulah kepantasan. Ini bukti jelas yang pelajar bukan sekadar nak maklumat, tapi mereka nak pengalaman belajar yang baik. Kalau nak tahu macam mana rasa sebenar pelajar, kita tengok komen-komen diorang sendiri. Yang ini jelas sekali pasal masalah kepantasan. Rasanya ramai yang boleh relate dengan situasi ni kan? Terus je lajukan video tu. Komen yang ni pula contoh terbaik untuk masalah kebolehfahaman. Bila pelajar dah kena julingkan mata nak baca tulisan kat skrin, memang ke laut lah fokus diorang pada isi kandungan sebenar. Dan yang ini, memang padu. Ini menunjukkan betapa seriusnya impak kualiti yang teruk. Isu ni bukan lagi pasal bosan, tapi dah sampai tahap pelajar hilang motivasi dan nak berhenti belajar terus. Inilah bukti yang reka bentuk yang baik tu dah bukan lagi satu pilihan.
Okey, kita dah faham masalah-masalahnya. Sekarang, apa pula penyelesaiannya? Berita baiknya, kajian ni bukan setakat senaraikan masalah je, tapi diorang ada juga cadangkan beberapa cara mudah untuk kita atasi semua halangan ni. Jadual ni tunjukkan penyelesaian praktikal untuk setiap isu. Jom kita tengok beberapa contoh. Untuk masalah paling besar tadi, kualiti video lapuk, penyelesaiannya memang direct, guna video high resolution dan reka bentuk moden. Ini bukan soal nak nampak canggih, tapi soal credibility. Kalau maklumat pula terlalu laju, guna teknik segmentasi. Maksudnya, pecahkan video tu jadi bahagian-bahagian pendek yang senang hadam, macam bab dalam buku. Dan kalau tulisan terlalu kecil atau audio tak jelas, senang je. Bagi pelajar pilihan untuk zoom atau sediakan sari kata. Nampak tak? Setiap penyelesaian ni sebenarnya bagi lebih banyak kawalan kepada pelajar dan fokus pada kejelasan. Reka bentuk yang macam ni lah yang boleh ubah segalanya. Jadi, selepas kita tengok semua masalah dan penyelesaiannya, apa mesej utama yang perlu kita bawa balik? Mari kita simpulkan. Intipatinya mudah je. Cara kita menyampaikan maklumat adalah sama pentingnya dengan maklumat itu sendiri. Reka bentuk media yang baik dan teliti bukan lagi satu bonus atau pilihan, tapi dah jadi satu kemestian kalau kita nak pembelajaran dalam talian ini betul-betul berkesan. Jadi saya tinggalkan anda dengan satu soalan untuk kita renungkan bersama. Sama ada anda seorang pendidik, pereka kandungan ataupun seorang pelajar, cuba fikirkan macam mana prinsip-prinsip ni boleh kita gunakan. Sebab pada akhirnya, matlamat kita semua sama. Untuk membina jambatan kepada ilmu, bukannya membina tembok yang menghalangnya.